melayani. Dia buat orang. Oh, programming awak buat. Okey. 12 hari bulan 3, 22 hari bulan 3, 22 ke 12 ni? Tak apa, tarikh apa minggu yang lain. Okey je. 1 jam. Baik. Ni salah. Tengok cikgu cakap apa? Dalam 1 bulan sekurang-kurangnya berapa aktiviti? 3. So kena tambah 1 lagi. So kena tambah lagi 1 aktiviti. Ikut setiap komponen, betul? So 4 hari bulan 4, 12 hari bulan 4, 19 hari bulan 4, 27 hari bulan 4. Okey, bulan 4 pandai pula. Betul. Dah lebih daripada 3. Contoh 4 dengan 12 dah lebih daripada 7. 4 tambah 7 berapa? 11. Lepas tu 12 dengan 19, 12 tambah berapa dapat 19. Tambah 7 pun sama. Lulus. 19, 27, 19, 20, 23, 24, sama. Seminggu 10. Okey, lulus. Faham tak? Ini turutan. Awak kena lebih 3 komponen 1 minggu 3 jam. Tak boleh 3 jam, kurang 3 jam dalam 1 minggu. Untuk bulan berapa ya? Betul, sekurang-kurangnya 3 aktiviti. Tak boleh lebih 3 jam. Betul. So ni betul dah 2 jam. Tapi awak tambah 1 komponen 1 jam. 1 lagi aktiviti 1 jam. So settle bulan 4. Oh 5 dah. 5 aktiviti. Okey. Cun. 2 hari bulan 5, 8 hari bulan 5. Ni masih baik. Dah 3 komponen. Kena